Selamat datang dan salam sejahtera. Nama saya Ryan Onil Anatek, pelajar program ijazah sarjana muda perguruan ambilan 2023-2028. Video ini merupakan tugasan kursus EDUP 3143 Sosiologi dalam Pendidikan. Baik, jom kita mula. Dalam sebuah bilik darjah, semua murid kelihatan sama. Mereka belajar, mendengar dan menjalankan aktiviti bersama. Namun hakikatnya, setiap murid datang daripada latar belakang yang berbeza. Jadi sekarang, persoalannya, adakah semua murid ini mempunyai peluang pendidikan yang sama? Sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi juga merupakan cermin struktur masyarakat. Dalam konteks Malaysia yang majmuk, murid hadir dengan pelbagai latar belakang dari segi ekonomi, budaya, bahasa dan agama. Perbezaan ini bukan sahaja mempengaruhi cara mereka belajar, tetapi juga bagaimana mereka berinteraksi dan berkembang dalam persekitaran sekolah. Stratifikasi sosial merujuk kepada pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan berdasarkan faktor seperti pendapatan, pendidikan dan struktur sosial. Dalam pendidikan, stratifikasi ini mewujudkan jurang peluang antar murid. Ada murid yang dilengkapi dengan pelbagai sumber pembelajaran, manakala ada yang serba kekurangan. Sebagai contoh, murid daripada keluarga berpendapatan tinggi biasanya mempunyai akses kepada teknologi seperti komputer riba, internet dan kelas tuition tambahan. Mereka juga belajar dalam persekitaran yang lebih kondusif. Sebaliknya, murid daripada keluarga berpendapatan rendah mungkin tidak mempunyai kemudahan asas ini, sekaligus menjejaskan proses pembelajaran mereka. Jurang ini akhirnya memberi kesan kepada pencapaian akademik. Murid yang mempunyai sokongan dan kemudahan yang mencukupi lebih cenderung untuk belajar, manakala murid yang menghadapi kekurangan sering berdepan tekanan dan cabaran yang menghalang prestasi mereka. Selain itu, stratifikasi sosial juga mempengaruhi motivasi dan aspirasi murid. Murid yang dibesarkan dalam persekitaran yang menekankan kepentingan pendidikan biasanya mempunyai matlamat yang lebih tinggi. Sebaliknya, murid yang kurang mendapat pendedahan mungkin tidak menilai pendidikan sebagai keutamaan. Penglibatan ibu bapa turut memainkan peranan yang penting. Ibu bapa yang berkemampuan lebih cenderung untuk terlibat secara aktif dalam pendidikan anak-anak. Namun, bagi keluarga yang menghadapi kekurangan ekonomi, penglibatan ini mungkin terhad bukan kerana tidak peduli, tetapi kerana kekurangan masa dan sumber. Selain stratifikasi sosial, satu lagi faktor penting dalam pendidikan ialah kepelbagian sosial budaya. Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan pelbagai kaum, agama dan bahasa. Kepelbagaian ini turut tercermin dalam sistem pendidikan melalui kewujudan pelbagai jenis sekolah seperti SK, SJKC dan SJKT. Walaupun memberi pilihan kepada masyarakat, ini juga boleh membawa kepada pengasingan sosial antara murid daripada latar belakang yang berbeza. Kepelbagaian sosial budaya boleh mempengaruhi interaksi sosial murid. Jika tidak diurus dengan baik, ini boleh mewujudkan salah faham dan jurang komunikasi. Namun, jika dimanfaatkan dengan betul, ini boleh menjadi kekuatan dalam membina perpaduan. Perbezaan bahasa juga boleh menjadi cabaran dalam bilik darjah. Murid yang kurang fasih dalam bahasa pengantar mungkin menghadapi kesukaran untuk memahami pelajaran, sekaligus menjejaskan pencapaian mereka. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan penting dalam menguruskan kepelbagaian ini. Guru perlu menggunakan pendekatan pengajaran yang fleksibel, inklusif dan spesifik terhadap latar belakang murid. Ini termasuk menggunakan contoh yang relevan serta strategi pengajaran yang pelbagai. Sekolah yang berjaya ialah sekolah yang mampu mewujudkan persekitaran inklusif. Aktiviti seperti sambutan perayaan pelbagai kaum dan kerja kumpulan dapat membantu murid memahami dan menghormati perbezaan antara satu sama yang lain.
Oleh itu, guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga bertindak sebagai agen sosialisasi. Mereka berperanan membentuk nilai, sikap dan hubungan sosial murid. Guru juga perlu membantu mengurangkan jurang sosial dengan memberi sokongan tambahan kepada murid yang memerlukan. Secara keseluruhannya, stratifikasi sosial dan kepelbagaian sosial budaya memberi kesan yang besar terhadap sistem pendidikan. Kedua-dua faktor ini mempengaruhi peluang pembelajaran, interaksi sosial serta perkembangan murid di sekolah. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan bagi memastikan pendidikan yang adil, inklusif dan berkualiti dapat dicapai. Akhir sekali, setiap murid tanpa mengira latar belakang berhak untuk mendapat peluang yang sama dalam pendidikan.